Assalamualaikum, selamat datang kepada channel Celeb Gaming. Kali ini kita akan melanjutkan untuk bermain Garden Horizon. Kita akan upgrade kebun kita supaya menjadi lebih pro, menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat ya. Jadi duit saya dah 131 tadi, dah agak grinding cukup lama. Jadi apakah seed-seed yang boleh kita beli dekat seed shop? Kita tengok dulu. Banyak orang. Hello. Kita tengok apa yang kita boleh beli. Apa ni? Strawberry. Kita belum ada ni lah kawan. Mushroom kita beli satu. Strawberry kita habiskan terus. Bawah-bawah dia dah tak ada. Jadi kita pergi garden, tanam je strawberry. Kita dah hari tu saya dah pernah tanam strawberry ya. Mushroom kita tanam belah sini lah. Belah sini. Kita tanam tengah dulu. Tengok kalau dia besar, kita letak agak jarak-jarak. Boleh kan? Selagi kita ada banyak duit ni, ambil jap. Lush. Kalau tanda lush itu maksudnya dia memang mahal. Paling mahal. Dah cukup betul, dah besar, dah mahal. Kalau tulisan dia ripened, itu maksudnya dia dah masak, maksud dah matang. Dah matang. Kalau dia tulis unripe, itu maksudnya dia belum masak lagi, belum termasak atau belum matang. Jadi kita pergi kat gear shop, kita nak tumbuhkan mushroom kita dengan cepat. Mushroom kita tu dia memang kekal ke? Atau satu kali ambil je? Ada super sprinkle. Trowel saya nak beli untuk cantikkan garden. Tapi kita tak cukup duit masih. Jadi kita nak kena grinding sampai kita dapat duit banyak. Siram. Dia animasi dia memang cantik. Jadi power. Okey lah untuk orang-orang yang mushroom. Okey, dah tumbuh dah ni. Okey. Belum ni. Kasih air. Air. Okey, ni kita simpan dulu Kita simpan dulu. Kita ambil mushroom. Ripened. Mungkin kalau ni 3 kilo besar ni ya. Kita try jual satu-satu. Ni. Aduh. A crop rich lush big value. Harvest. Mushroom 3 kilo. Asal kurang lainnya. Okay, kita try jual ni satu. I want to sell this 78. Jadi kalau ni ada kena mutation lah. 64. Jadi harga asli dia kalau yang mutasi ada mutasi gold ke tadi? Sebab dia agak warna kuning tau. Mungkin dia punya harga asli 64 shillings. Mata uang dekat game ni shillings sana lah. Salah jalan. Ayo kita pergi sana, garden kita kat sana. Tu orang-orang semua dah power, kita biasa-biasa ni. Yukon mutated foggy. Aduh. Ambil. Kita jual sampai kita banyak duit ya. Kita jual sampai kita banyak duit, dapat banyak duit. Kita nak kena jadi pro ni. Apple pun kita ambil. Sampai down fruit belum, dah tumbuh. Agak lambat tumbuh sikit. Susah lah nak naik atas tu. Agak susah kalau nak naik atas tu. Tak sampai juga Sell, jual back soon
I want to sell everything. Kita dapat 11,000. Biasa dulu. Kita punya kena mutai. Oh, ada mutasi lah kat bawah ni. Tengok ada event foggy. Course complete harvest 50 strawberry. Okay, mantap. Nikon 14 nikon. Ada apple, ada tak apple. Apple hilang sudah apple. Tidak. No man apple. Oh my god. Okay. Gear shop dengan seed shop. Okay dah. Kita dapat 3,000. Kita tengok seed shop. Kita ada apa je? Onion kita dah pernah beli satu kali. Murah. Jadi kita ambil. Dah lah. Boleh lah onion. Kita kasih. Habiskan terus lah. Beli semua terus. Kita beli terus semualah. Okay. Beli semua terus Duit kita banyak. Duit kita banyak kan. Sorry agak tunggu lama sikit. Okay. Garden. Onion kita letak tengah. Baru nampak cantik sikit. Tapi agak susah. Hati-hati lah. Takut tertekan benda lain. Kita tanam dekat-dekat. Sebab dia memang besar kecil dia sama je. Ni satu. Harvest. Sabar ya. Okay. Jap. Maaf tadi. Agak nak kena tu. Sebab tadi uncle saya ada panggil. Jadi nak kena suruh makan dulu. Sabar ya. Bukan tak puasa ya. Bukan tak puasa. Makan ni tengah malam lah. Ni pukul 10.22 ya. Bukan saya tak puasa ya. Jangan mencurigai ya. Ampun mak oi. Kalau tak puasa tak boleh dapat duit raya. Siapa contoh korang waktu kecil ataupun korang dah korang memang dah budak kecil, kalau puasa penuh dapat duit raya banyak. Ya, sekejap sabar ya. Okay. Jadi siapa yang pernah macam tu dan lepas Ramadan mesti korang kaya raya. Dah agak dah mesti kaya raya terus belanja sana sini. Satu kampung boleh korang belanja kan. Jadi kat garden ni kita harus aduh kita tak ambil yang belum. Itulah kita pergi ambil yang unripe. Belum masak lagi tu. Masak nasi dalam lambu. Tiba-tiba nyanyi pula. Okay, jadi jual jap apa kita boleh dapat. I want to sell everything. Let's take a look here. Sure. Kenapa ni? Asal ni tak boleh buah? Ni tak boleh tu. Hah? Tolong. Ni nak jual ni. Sop. Innalillahi. Wah, tolong ai. Alamak, nampaknya buah ni abadi ya. Abadi. Memang dia tak nak tu. Jadi kita tengok seed. Sebab tadi agak tunggu lama. Makan ni tak apa je. Oh, beetroot. Hari tu pernah beli beetroot tapi tak dapat apa. Oh, mango 10M. Tapi duit kita tak M. Tak sampai M. Jangan. Memang kita nak kena grinding dulu lah. Dah. Sekejap ya. Ambil.
ambil ya. Kita kasih ambil semua ya. Ya. Downfall. Oke, mantap sekali. How much? Okay, dah ada balik. Seed shop. Look at nuclear room. Kita dapat 4,000. Loh. Sikit juga. Bila nak kaya. Mushroom. Ada mushroom lagi. Semoga kali ni kita dapat agak jumbo sikit ya. Jom kita tanam ubi. Tak perlu dibaju. Letak tepi. Dia ada tu nak letak tepi ke? Pelik. Besar kan ni? Kecil sama lah. Okay, siram. Letak semua. Siram. Okay, mantap. Dah jadi. Cepat ya terus. Ni unripe, berarti belum masak. Ada musim petir. Saya belum pernah main waktu musim petir. Jadi mungkin sabar ya. Saya akan grinding dulu. Baru kita jual dan kita beli seed-seed. Mana tahu saya boleh mengupgradekan lebih upgrade lagi. Saya punya garden biar lagi pro ya. Dan ingat tak yang kod apa tu? Kod semalam yang saya bagi tu, korang dah masukkan ke? Boleh korang dapat pokok down fruit legendary power. Waktu nak dapatkan dia senang je. Korang join community dari Garden Horizon. Lepas korang masukkan kod dia. Siapa nak kod dia dekat video sebelum ni tahu yang kita first main Garden Horizon. Okay. Apa ni? Eyeshadow down. Okay, tunggu ya kawan-kawan. Saya nak grinding. Hello korang, tadi saya dah sambung dah grinding dah. Agak lama juga grinding. Jadi ni kita dah upgrade. Dan saya dah climb tadi dia punya question. Dan saya mendapatkan down seed pack dengan gardener seed pack. Saya buka. Yang dapatnya lemah-lemah. Ni yang saya dapat. Ni potato saya ada beli, ada keluar. Yang saya dapat dekat gardener, saya dapat bell pepper. Ni dua ni saya dapat dari down seed pack. Ni carrot ni saya untuk kumpul dapat mutasi banyak. Kalau jual, boleh kita dapat banyak duit kan. Jadi, sementara kita sambung lagi, kita nak jual-jual, kasih ambil. Dan jual ya. Kita kasih ambil dan kita jual. Semua yang dah tunggu kasih lash. Dah mahal dah power dah. Tadi pun ada keluar mutasi yang saya belum tengok. Mutasi apa tu kalau kena buah ada jadi star. STAR star little star. Lightning star atau star. Mana je lah. Ni potato dia padu saya belum try jual lagi bell pepper ni. Jadi kita try jual dulu. Sen petal rasanya ambil je lah. Habis hilang. Kita ambil je semua sebab kita nak jual. Kasih kumpulkan duit lagi. Kumpul lagi. Kasih banyak. Kasih habis. Kasih banyak. Okay, duit saya tadi grinding dah sampai 254. Jadi kalau jual kita dapat berapa? Kita dapat 16,000 ya. Jadi duit kita sekarang dah 270,000. 3K. 270K. Dan saya ada beli juga, ada basic sprinkler. Dan korang tolonglah. Macam mana nak kasih ni? Tak boleh jual. Tak boleh jual. Saya nak jual ni. Macam mana nak kasih hilangkan dia punya favorit ni? Agak susah ya. Nantilah saya fikirkan macam mana nak kasih hilangkan dia. Biasa kalau kat Grow Garden tekan-tekan je. Jadi kita pergi. Saya punya garden dekat je. Sebab tadi saya masuk balik kat game ni. Cari tempat yang sesuai. Kalau korang nak tempat cantik yang terus dekat kat sini, jalan je pun dah boleh sampai. Kalau korang malas, tekan je lah yang ada kat atas ni.
Jadi korang kalau ada slot ketiga, pakai slot ni sebab dia dekat je. Paling dekat dengan seed shop, sell shop semua. Okay, kita ambil lagi yang dah ripe net. Okay. Saya pun ada dapat mushroom besar. Saya kasih tunggu banyak mutasi sampai mutation dia banyak gila lah. Banyak sangat. Biar kalau kita jual banyak duit. Baru mushroom. Hah? Ambil. Lagi satu. Mana I tahu? Okay, jap Okay, ambil. Ni carrot. Carrot ni kita kasih tunggu, kasih banyak mutation dulu. Ni apple. Tadi apa yang tadi? Saya nampak. Apple ada ke? Ni. Oh, ni pun sama. Ni unripe. Unripe semua ni. Tak betul. Tomato. Mushroom ripe pula. Mushroom ni cepat ripe, nak tahu. Cepat dia termatang. Sekali ngakon ni. Kita ambil semua. Ambil. Lepas tu kita akan terjah garden orang. Kita tengok garden orang. Kita kasih tengok garden orang. Macam mana garden dia. Pro hidup. Siap pro kan. Kita dapat 14,000. Sekarang duit kita dah 284k. Kita mana dulu paling dekat ni lah. Sirio 9 garden. Row mana lah. Oh my god. Pro nya dia. Ni apa? Oh, plum. Epic ni. Sekejap. Ember pine. Mushroom. Ya, kita tu. Paling tinggi legendary. Epic. Oh, ni plum. Rare. Banana stock guys. Banana stock. Okay, jadi kita beli satu. Duit kita nak kena tabung. Beli satu. Sudah. Cukup. Kita tanam bagi kat sini jugalah. Banana ni saya tahu sebab dia tak jadi kita letak ni. Kita kasih basic sprinkler. Dia laju kita tumbuh. Habis minit kasih sprinkler. Mantap. Mantap sekali. Terus ambil. Nanti kita sambung lagi terjah garden orangnya. Kita tengok garden orang. Padu hidung. Mantap guys. Ambil. Unripe masih. Jom jual. Banyak. 10. Kita dapat 10,000 dan duit kita 265. Sekarang kita pergi dekat Zaira 2673 garden. Jom. La. Dia dekat slot 1 jadi tinggal dekat tak jauh mana. Mesti bau ni. Kan sudah saya cakap. Memang betul-betul hutan. Tapi dia memang letak sini je. Bahagian barisan ni ada carrot, corn, strawberry. Cantik memang garden dia. Apa ni? Apple. Letak banyak. Bijak. Mesti kaya kan dia ni. Apa ni? Plum. Dia pun ada plum lah guys. Saya je pun tak ada plum tau. Susah nak dapat plum. Selalu tak keluar. Bell pepper saya pun ada. Tapi dia punya tinggi, saya punya pendek. Yang ni birch. Mungkin boleh lah saya dapatkan. Lepas tu kita terjah apa ni? Steve Cybex Garden. Asal nak kena letak nama pelik-pelik pula. Betul kan? Tu dia. Wow. Sungguh berimajinasi bro. Ni apa ni? Rose.
bijak kan. Oh, dia pun macam saya lah guys. Dia masih pemula. Aduh. Maaf kalau bising. Dan mungkin tu je rumah orang pula, garden orang. Dan last kita ambil, lalu kita jual ya. Kita nak kena cepat habiskan cepat. Habiskan cepat. Kita nak kena hati-hati kak. Ambil ni. Potato, ambil potato. Bell pepper ambil. Ni ambil. Okey. Dah jom jual. Dah ke? Oh, mantap. Sekejap. Kita kasih kat sini, kita akhirkan. Okay guys, dan terima kasih yang sudah tengok video ni. Boleh saya mintakan like and subscribe. Thanks for watching guys. Bye-bye.